Sampai macam tu. Tolong! Sakit! Aku tak nak sunat! Aku menangis! Hah? Aku tak nak sunat! Aku menangis! Hah? Oh, 2, 3. Mana aku tahu? Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Kau ingat aku nak sangat? Main. Huh? Betulkah kamu cerita? Aku saja je nak kenakan dia orang. Sakitlah, Upa. Mail kata macam kena gigit harimau. Ish, apalah kak ni? Ketawa pula. Opa tahulah. Kalau macam kena gigit harimau, dah mati dah. Betul. Pakai sabun banyak-banyak. Betul. Tak bersih. Betul-betul. Tak payah senang. Betul-betul. Pandailah kau. Dah, makan cepat. Jalan baik-baik. Ubat ada, doktor ada. Mana sakit lagi dah? Ya ke? Ya, korang tahu tak? Ya. Ada makan-makan itu. Ada ayam goreng. Boleh. Wah. Lepas tu, pusing ke kampung. Naik juga dah naik. Seronok. Lepas tu dah tak takut dah nak bersunat. Dah sampai.